oleh saudara Muhammad Amsyad Ishak bin Muhammad Salim dari kelas 5 Amanah untuk meneruskan majlis. Dipersilakan. Atau ketua unit bagi pengawas sekolah, pengawas pusat sumber dan pembimbing rakan sebaya. Menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Saniah binti Sman, Pengetua SMK Alam Megah untuk menyampaikan ucapan perasmian. Persekitaran yang dimaksudkan adalah menentukan suasana yang damai, situasi yang terkawal dan menumpukan kepada fungsi utama sesebuah sekolah dalam melahirkan murid-murid yang berpotensi menjadi pemimpin negara masa hadapan dan tunggak pembangunan negara dalam apa-apa jua bidang yang diminati. Majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Saudara Harith Wafiuddin bin Juhari untuk mengetuai bacaan Iqra legasi pemimpin muda. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Kami juga akan berusaha menjadi contoh terbaik untuk pendidikan tinggi bagi melonjakkan kecemerlangan diri dan seterusnya kecemerlangan sekolah menengah kebangsaan Alam Megah. Terima kasih. Sekian, terima kasih.